Okay, so kalau kamu nampak ada dapatkan link. So tulis je dekat dalam link tu. Tekan link. Okay, ada dah. Okay, nampak tak? Tulis nama sekolah. MRSM apa kamu nak masuk. Sekolah apa, SPP apa, okay? Tulis dekat tulis dekat link yang cikgu bagi tu. Sekejap, cikgu share sekali lagi link. Okay, nampak tak link ni? Okay, so link kamu tekan link tu tulis sekolah kamu. Okay. Dekat sini nampak ada SMKA Kerian, MRSM JB, MRSM Kuantan, MRSM Muar, MRSM Batu Pahat. Okey, jadi okey banyak ada SBP Integrasi Kubang Pasu, ada Permata Insan, ada MRSM Parit, Petra, Sabah, KSPP Air Rawang. Okey, jadi okey bagus. Jadi nampak tak dekat sini adalah sekolah-sekolah pilihan kamu. Sekolah-sekolah yang kamu target nak pergi. Nampak tak banyak kan? Ada MRSM, ada SBP, ada SMKA. Okey, jadi kalau kamu nak dapatkan sekolah yang kamu nak pergi, kamu kenalah usaha sungguh-sungguh. Okey, kena study, kena buat latihan, kan? Kita nak pergi sekolah yang hebat, usaha kita pun kenalah hebat, okey? Jangan saya nak pergi sekolah ni, cikgu, saya nak pergi MRSM, saya nak pergi SPP, tapi kita tak usaha pun, tak boleh lah macam tu, okey? Okey, jadi ini cikgu nak tahu je sekolah mana yang kamu nak mohon. Okey, ada banyak, ada SPP dalam ni. MRSM pun banyak, SMKA pun ada, okey. Okey, tak apa. Kalau lah, okay, macam kawan kamu tanya tadi, macam mana kalau semua senario negatif? Okay, kita akan tengok tahu macam mana nak pilih pilihan jawapan kalau semua senario negatif. Okey? Okey, kita tengok dulu contoh situasi. Okey, situasi dia adalah anda dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp di mana ahlinya sedang mengusik seorang pelajar lain. Apakah tindakan anda? Okey, jadi kamu masuk satu grup WhatsApp ni, ahli dia kan member dia semua tengah mengusik pelajar yang lain. Jadi apakah tindakan kamu? Okey. Bila kalau dalam situasi macam ni, cuba kita tengok pilihan jawapan dia. Semua adalah pilihan jawapan negatif. Kita keluar dari kumpulan itu secara senyap tanpa berkata apa-apa. Negatif. Maksudnya bukanlah positif. Kita kata negatif ni uh, pilihan jawapan itu kita kata bukanlah yang baik, kan? Terus berada dalam kumpulan tetapi hanya membaca mesej tanpa menyertai. Okay, negatif. Memberi reaksi emoji ketawa pada gambar atau komen yang dikongsikan. Ini lagilah negatif sebab kita sokong. Yang ketiga, turut serta dengan menambah komen atau jenaka yang mengusik pelajar tersebut. Ini pun negatif, kan? Senario negatif ni, senario jawapan negatif ni maksudnya situasi ni adalah jawapan yang diberi dalam senario ni, semua pilihan ni adalah pilihan yang negatif, kan? Pilihan negatif ni kita kata pilihan yang tidak baik lah, kan? Kita keluar grup, kita duduk dalam grup je, kita gelak, kan? Jadi tapi bila senario macam ni, apabila kamu perasan semua ni adalah yang negatif, kan? Ah, so dalam situasi macam ni, kamu kena pilih yang paling kurang negatif, okey? Yang hijau ni bukan yang betul. Yang hijau ni adalah yang paling kurang negatif, tau. So, yang paling kurang negatif ni kita kata dia bukanlah tindakan yang baik, kan? Kita keluar daripada grup. Kita tak tegur pun kawan-kawan kita. Kita keluar daripada grup ni, dia bukanlah tindakan yang baik, tetapi dia paling kurang negatif, kan? Antara keempat-empat pilihan ni, yang lain ni kita gelak, kita react, kan? Kita stay dalam grup tapi kita diam saja, semua adalah negatif. Yang keluar ni pun negatif, tetapi dalam situasi macam ni dia adalah paling kurang negatif. Jadi kalau senario negatif, kamu kena pilih pilihan jawapan yang paling kurang negatif. Walaupun kita kata, saya rasa cikgu bukanlah baik pun, dia keluar je grup, dia tak tegur pun kawan-kawan. Tapi dalam situasi macam ni, kita pilih paling kurang negatif yang warna hijau ni, okey? Okey, jadi yang tanya soalan tadi, kalaulah senario dia semua negatif, kamu kena pilih yang paling kurang negatif, okey? Boleh? Kamu tak bawa buku, kan? Jadi apakah reaksi terbaik anda? Okey, kalau kamu perasan, ni adalah senario positif ke negatif?
Pertama, memberi alasan menyalahkan orang lain. B. Negatif. Okey, bagus kan? Situasi senario negatif. Kita mendiamkan diri, menerima teguran tanpa membalas. C. Mengakui kesilapan, minta maaf. D. Membantah teguran guru secara terbuka dan meninggikan suara. Ini senario negatif ke positif? Tadi kan kawan kamu jawab negatif. Bagus kan? Kan kita tak bawa buku. Salah kita lah. Okay, kamu tak perlu pun spam dekat chat, okay? Untuk jawapan, kamu vote je dekat poll. Tak perlu pun kamu spam dekat chat. Nanti akan banyak cukup tak perasan siapa yang tanya soalan. Okay, so kita end poll. Jadi ramai jawab C. Mengakui kesilapan, meminta maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati. Okey, bagus. Jadi tindakan dalam ni, dalam senario negatif, kita kena pilih apa? Yang paling kurang negatif. Okey. Kita tengok pilihan jawapan satu persatu. Kita bagi alasan, kita menyalahkan orang lain. Yang kedua, kita ni negatif. Mendiamkan diri, kan? Kita diam je. Kita terima, tapi kita mendiamkan diri. Negatif juga. Kita mengakui kesilapan, minta maaf, berjanji akan lebih berhati-hati. Okay, sini ada negatif. Kerana D, membantah teguran guru secara terbuka dan meninggikan suara. Okay, ni dah terang-terang lah. Sangat negatif, okay? Tapi dalam situasi senario negatif ni, kita kena pilih yang paling kurang negatif adalah kita minta maafkan. Sebab ni memang salah kita tau. Situasi ni memang salah kita. Memang salah pelajar sebab terlupa membawa buku. Jadi kamu kena pilih yang paling kurang negatif. Kita mengakui kesilapan kan. Kita minta maaf dan kita berjanji akan lebih berhati-hati. Kalau kamu jawab C, dia menunjukkan kamu walaupun kamu buat silap pelajar ni, walaupun dia buat silap kan, dia nak mengakui salah dia. Dia nak minta maaf. Kan, kalau kamu jawab mendiamkan diri, walaupun dia menerima teguran, cikgu menerima teguran tu bukan ke okey. Tapi dia mendiamkan diri. Dia tak buat pun macam mengakui salah, minta maaf. Jadi dekat situ kita boleh nampak dah pelajar ni, dia kalau buat silap, dia nak minta maaf ataupun tidak. Dia nak mengaku ataupun tidak. Jadi tunjukkanlah kamu seorang pelajar yang mengakui kesilapan. Pelajar yang ingin uh, memperbaiki diri. Jadi jawablah C, paling kurang negatif. Kita mengakui kesilapan, kita minta maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati. Okey? Bagus, tindakan kamu adalah tindakan yang sangat baik. Kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama A, bertanya kepada beberapa orang pelajar jika mereka kehilangan dompet. Okey, ini baik kan? Sebab kita tak ambil duit tu, kita tak mencuri, kita kata tindakan kita lah. Kita tanya pelajar-pelajar dekat situ kalau mereka ada kehilangan dompet. Okey, kita tengok B pula, mengambil wang di dalamnya dan meninggalkan dompet itu di tempat ia dijumpai. Kalau B ni kita rasa dah terang-terang lah salah, kan? Terang-terang lah tidak baik. Kita ambil duit, kita macam mencuri. Bukan hak kita. C, menyerahkan dompet itu kepada guru atau pejabat sekolah dengan segera tanpa menyentuh isinya. Kan? So, sini kita ambil dompet tu, kita serahkan kepada guru ataupun pejabat. Okey. Baik. D, mengambil dompet dan semua isinya untuk diri sendiri ni adalah tidak baiklah. Jadi dekat sini, B dengan D kita kata tidak baik. Kita boleh uh, tolak tepi. Okey, antara A dengan C. Macam mana kita nak tahu mana yang paling baik kan? Sebab ini dah contoh-contoh pilihan jawapan yang mengelirukan. Kita rasa A yang paling baik. Rupa-rupanya yang paling baik adalah C. So, lepas ni, cikgu nak remind kamu, jangan baca pilihan jawapan A, kamu terus tekan A, kamu tak baca dah B, C dan D. Okey, tak nak macam tu, okey? Walaupun kamu rasa A ni cikgu yang paling baik dah. Cikgu nak kamu baca juga B, baca juga C dan baca juga D. Sebab kadang-kadang kita rasa A yang paling baik. Rupa-rupanya ada lagi yang lebih baik pada pilihan jawapan D. So, baca sampai habis A, B, C dan D. Okey? Okey. Antara A dengan C, mana yang paling baik? Kita tengok sama-sama. Kalau A, dia bertanya kepada beberapa orang pelajar jika mereka kehilangan dompet. Okey. A ni kita kata ada usaha dia kan? Ditanya pelajar. Tetapi, kan, kita kata usaha pada jangka masa tu sahaja. Dia tanya pelajar kalau ada kehilangan dompet. Kan? Kalaulah oh, kita kata tuan dompet tu tak ada pun dekat situ. So, dekat situ tak ada pun kalau lah kan kita tanya-tanya pelajar rupa-rupanya tak ada pun tuan
pemilik dompet tu. So apa yang pelajar tu, apa yang kita akan buat? Jadi kat sini adalah tindakan jangka masa tu sahaja. Kalau C, kita dah buat tindakan kita serahkan dompet tu kepada guru atau pejabat sekolah. Kan maksudnya kita serahkan dompet itu kepada pihak berautoriti, pihak yang lebih berkuasa lah kan. Orang dewasa lah kita kata dekat dekat sekolah ni, pihak yang berkuasa, pihak yang berautoriti adalah guru kan. Guru, dan kita kata kalau kita tak jumpa cikgu, kita serahkan dekat pejabat. Macam tu. Kalau antara A dengan C, C ni kita ada tindakan usaha dan impak. Kita kata impak ke sen dia juga ke sen je kan. Bukan kita buat waktu tu sahaja, kita serahkan dompet tu kepada guru ataupun pejabat sekolah. So nanti cikgu dan orang-orang yang ni akan buatlah kan, akan buat announcement ke, akan buat notice ke, okey. Jadi dekat sini A, pilihan yang paling baik adalah C. Kalau kamu jawab C, tahniah. Kamu dapat markah penuh lah, 4 markah full marks, okey. Kalau kamu jawab A, jawapan kamu tak salah, cuma baik sajalah kamu akan dapat 3 markah kan. Kita nak yang paling baik tau, yang 4 markah. Berautoriti tu kita kata pihak yang lebih berkuasa. Dekat sekolah, pihak yang berautoriti ni, pihak yang berkuasa adalah kita kata guru-guru, kan, pihak pentadbir. Okey.